Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Salam Ramadan. Hari ini yang ke-27. Jadi sahabat-sahabat semua macam mana, semua dah ada ke buat kuih raya? Mestinya dah buat lah kan. Ini mak hari ni baru nak start lah buat kuih raya ni. Biskut raya. Ni mak buat biskut yang senang-senang je hari ni. Kita nak buat biskut cornflake crunchy. Ni dia bahan-bahannya. Kita tengok bahan-bahannya yang sangat mudah. Tapi mak hari ni mak gunakan gram ya. Gram yang tepat lah. Kalau pakai cawan ni kadang-kadang. Tapi kalau biskut pakai cawan pun tak apa sebenarnya. Agak-agak je, tapi mak senang mak gunakan gram. Mak timbang-timbang je. Dah siap. Memang tepat ukuran dia. Ni ada tepung gandum ya. Tepung gandum ataupun tepung serbaguna. Kalau nak buat serbaguna, dah siap. Kalau tidak, kita masukkan satu kecil samsa serbuk baking powder dengan soda karbonat. Kita ayak sekali. Jadilah tepung serbaguna lah. Kalau tak ada tepung serbaguna ya. Lepas tu kita ada Nestum. Yang ini 200 gram ya. 200 gram. Nestum ni kita gunakan lebih kurang 90 gram. Nestum ni kita gunakan lebih kurang, ni Nestum 90, 90. Cornflake ni lebih kurang 90 juga. Cornflake 90 sama dengan Nestum. Yang ini tepung jagung 30 gram. Yang ini gula icing. Gula icing kita gunakan 120 gram. Margarin ataupun butter kita gunakan 165 gram. Ni kuning telur 2 biji. Okey, bahan-bahannya dah sedia. Mak ulang balik semula. 90 gram. Bersama ni juga Nestum 90 gram sama. Tepung serbaguna 200 gram. Tepung jagung dia ni tepung jagung 30 gram. Gula icing 120 gram. Mentega 165 gram. Satu sudu kecil vanila, telur kuning saja 2 biji. Okey, ni bahan-bahannya dah sedia. Okey, sekarang kita nak mulakan membuat. Okey, sahabat-sahabat, jom kita teruskan. Okey, mula-mula kita masukkan dulu kita punya margarin ni. Kita masukkan margarin ke dalam tas ni. Okey, kita masukkan gula icing. Masukkan gula icing ke dalam ni. Kita nak mesinkan dia. Sehingga yang mana tengok dah sedikit rangan. Kita masukkan telur.
masukkan vanila 1 sudu kecil ataupun 1 penutup. Okay, kita dah masukkan vanila ya. Kita masukkan vanila. Okay, kita pukul lagi. Kita matikan. Okay, dah mati, kita tutup. Kita tutupkan. Sekarang kita nak masukkan tepung dia apa semua. Okay, kita nak bersihkan dulu ni dia punya bahan-bahan dia ni. Kita bersihkan ni. Okay, kita nak masukkan kita punya tepung-tepung ni. Kita nak masukkan kita punya tepung ni, tepung serbaguna tadi. Kita masukkan dulu. Tepung serbaguna ataupun tepung gandum yang diayak bersama baking soda dan soda karbonat. Lepas tu ini tepung jagung kita masuk juga. Kita masuk semua. Kita masukkan nestum juga ni. Dan kita masukkan emping ni. Kita ramas sikit ya. Kita ramaskan sekasar je lah. Kita ramaskan sekasar je. Nanti bila kita bakar, dia rangup. Okay, kita kacau. Kacaukan dia, kau balikkan dia. Okay, kita taut balikkan dia. Sehingga rata. Okey sahabat-sahabat, ni dia tadi adunan yang kita dah buat tadi. Mak simpan sekejap dalam peti ais. Sementara mak nak buat sediakan dulang tadi, mak masukkan peti ais sekejap. Tutup dengan plastik. Ini dia. Hari ni mak tak ada pakai acuan ni, mak pakai apa nama? Dapat jemput je gitu ha. Kita buat simple-simple je. Ni dia. Ni jadi macam ni Ni baru keluar daripada peti ais. Kita masuk dalam peti ais sekejap je, dalam 5 minit ke 10 minit ke. Dia akan sekejap. Jadi mak ambil lah lebih kurang, tengoklah kita buat simple-simple je. Buat macam ni ha. Okay. Macam tu je. Buat bulat-bulat je. Tak payah nak acu, nak ada, tak payah nak apa nama ni, beracu-acu, tak payah. Buat macam ni je. Dia rangup. Kalau nipis-nipis tu dia rangup. Kita buatlah macam mana kreativiti. Kalau nak pakai acu pun boleh juga. Buatlah acu. Cornflake ni tak payah beracu-acu pun tak apa. Kalau siapa nak masukkan dalam
apa nama tu, kertas, cawan kertas tu pun boleh juga. Kita jarak-jarakkan sikit ya, takut dia kembang nanti. Kita buat di sini. Buatlah sehingga selesai. Okey, ni dia. Ni jangan rapat ni. Ni dia. Dapat 3. Tak tahu mak tak kira lagi berapa ni. Ni beli ni habisnya ni mak nak masukkan, kita masukkan koko keran ni. Yang lebih-lebih ni kita masuklah celah-celah sikit lagi, bagi dia rasa-rasa ni kan. Kita celah-celah ni kita masukkan lah koko keran yang lebih-lebih tadi tu. Kita cocokkan sikit-sikit dalam ni. Tu adalah rasa kan koko keran kita. Bagi crunchy-crunchy makan terasa. Tu dia. Bila kita bakar nanti dia rangup dekat atas tu. Ada tambahan. Okey, kita letaklah sampai habis. Kalau tak nak letak pun tak apa. Ni saja mak nak bubuh. Bagi dia. Tu. Bagi dia crunchy lagi. Okey, bolehlah kita bakar ya. Kita bakar dalam oven 20 minit je. Ni dia dah siap. Okey, kita bolehlah bakar, panaskan oven. Kita bakar suhu 170 Celsius 15 ataupun 20 minit. Jom kita nak bakar. Okey, mari kita bakar. Kita dah panaskan oven. Kita masak 15 ataupun 20 minit. Tengok tu, baru 7 minit udah kembang ya kita punya biskut tu. Tu dia. 7 minit dah kembang. Kalau macam kembang sangat, kita tengoklah kita punya picture kita punya ni ya. Kita nak tengok atas ni. Mak 170. Jadi mak kena anukan sikit lah. Takut dia tak masak nanti dalam dia. Ni oven lama ni dia ikut kita punya ni lah. Kalau panas sangat ke, kita kena pandai-pandai lah kita adjust dia punya kepanasan dia. Okey. Takut nanti dah masak separuh bawah, atas tak masak. Jadi kita adjust lah dia punya kepanasan dia. Okey, kita tunggu seterusnya macam mana. Itu pun mak tengok bawah dia dah macam warna kekuning-kuningan. Tu mak bagi dia, mak adjustkan dia punya kepanasan dia. Okey, satu loyang lagi dah siap. Ini dia. Panas lagi. Kita sejukkan dulu. Okey, ini dia sahabat. Mak punya kuih biskut. Biskut bijirin rangup dah. Siap mak masuk susun dalam bekas ni, senang. Mak masuk satu-satu macam ni bekas. Jadi kalau habis ni kadang ambil satu, tak payah nak buka-buka banyak bekas. Ni dia. Dah siap dah. Ni dia.
Senang, satu bekas. Ni dia. Okey, dah siap. Okey, sahabat-sahabat, ni kita nak menyambut hari raya. Kita buat yang simple-simple je biskut kita. Okey, sahabat-sahabat, bolehlah mencoba resepi mak yang sangat mudah ini. Okey, sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf zahir batin. Okey, kita simpan dulu.